PM Anwar nasihatkan MP baca buku tulisannya sebelum pertikai cadangan hadkan jawatan PM. Muaz Zakarshi dakwa DAP akan terima nasib sama seperti MCA. Teruskan siasatan, SPRM buka beberapa fail baharu terhadap Ismail Sabri. Nasib CEO GISP dan beberapa yang lain akan diputuskan pada 24 Mac depan. Sejumlah aset 1MDB berjaya dipulangkan kepada kerajaan Malaysia. Dan pengurusan PTPTN diarah bentang cadangan tambah baik bertingkat kadar bayaran balik pinjaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan ahli parlimen yang mempersoal cadangan mengehadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal supaya membaca buku tulisannya bertajuk Membangun Negara Madani sebelum mengkritik sembrono. Tanpa menamakan mana-mana wakil rakyat, pegawainya Tunku Nasrul Albaidah berkata untuk lebih memahami, Perdana Menteri meminta mereka merujuk muka surat 181 di bawah tajuk Dasar Keutamaan untuk Malaysia yang lebih baik. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan segelintir pihak daripada blok pembangkang supaya tidak menjadikan niat murni tersebut sebagai bahan politik perkauman sempit dan dangkal. Katanya, menghadkan tempoh jawatan itu nyata tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas dalam perlembagaan persekutuan, malah langkah penting dalam menjamin kematangan demokrasi negara. Justru, Perdana Menteri menyarankannya dibahaskan dengan sihat dan penuh rasa tanggungjawab serta memandang kepada cabaran masa hadapan selain menjemput semua pihak memberikan input ke arah sebuah sistem telus dan adil. Kenyataan itu menyusul hantaran Ketua Pemuda Perikatan Nasional Afnan Hamimi Taib Azamuddin di Facebook yang menulis, "Inilah keadaan negara kita sekarang. Nasib kita yang majoriti ditentukan oleh mereka yang asalnya minoriti." Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zakarshi mendakwa DAP akan menerima nasib yang sama seperti MCA sebagai parti pemerintah dan mengalami kemerosotan sokongan serta pengaruh. Katanya dalam satu hantaran di laman Facebook, rakyat termasuk ahli DAP sendiri kini dapat menilai kebolehan ataupun prestasi parti itu selepas menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kelemahannya juga semakin mudah dikesan. Beliau yang merujuk kepada keputusan pemilihan DAP berkata, sokongan terhadap pemimpin veteran seperti Loke Siu Fook dan Lim Guan Eng merosot walaupun masih berjaya mengekalkan kedudukan di jawatan kuasa tertinggi pusat CEC. Loke memperoleh undi ketiga tertinggi dalam pemilihan CEC DAP 2022 dengan 1,625 undi tetapi jatuh ke tempat kelima selepas mengumpul 2,508 undi. Lim pula turun daripada kedudukan ke-8 pada 2022, 1,311 undi kepada tempat ke-26 dalam pemilihan kali ini meskipun meraih 1,719 undi. Katanya, kelemahan DAP bukan sahaja dinilai oleh rakyat tetapi oleh ahli partinya dan itu cabaran jadi parti pemerintah. Beberapa fail baharu telah dibuka berdasarkan maklumat terkini dan hasil risikan terhadap siasatan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa rakaman percakapan Ismail Sabri diteruskan dan akan bersambung sama ada esok atau lusa kerana masih banyak perkara yang perlu disoal. Katanya, siasatan kes itu melibatkan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Selain daripada siasatan asal berkaitan isu keluarga Malaysia, SPRM juga telah membuka beberapa fail baharu berkaitan harta-harta beliau. Mengulas lanjut, Azam berkata, Ismail Sabri telah diarah untuk mengisytiharkan harta yang merupakan aspek utama dalam siasatan. Selain itu, tegasnya, bekas Perdana Menteri itu juga perlu memberi penjelasan
mengenai tuduhan rasuah serta wang yang pernah ditunjukkan sebelum ini. Nasib sama ada CEO GISP Nasiruddin Muhammad Ali, isterinya Azura Mat Yusof dan anak bekas pengasas Al-Arkam Muhammad Adib Al-Tamimi As'ari serta 18 pemimpin tertinggi perniagaan itu akan dilepaskan sementara dengan jaminan akan diputuskan pada 24 Mac depan. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Latifah Muhammad Tahar yang bersidang di Mahkamah Kompleks Penjara Kajang pada Isnin menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan yang mewakili semua tertuduh. Semua tertuduh itu berdepan satu pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang sejak 2020 iaitu Nasiruddin 66 tahun, Azura 58 dan Muhammad Adib At-Tamimi 33. Semasa hujahan, Peguam Rosli Kamaruddin yang mewakili Nasiruddin dan Azura berkata, dua anak guamnya wajar diberi jaminan kerana mereka menghidap penyakit yang memerlukan rawatan khusus. Katanya, Nasiruddin merupakan suami kepada 4 isteri dan mempunyai 26 anak, menghidap penyakit kencing manis yang serius selain mengalami masalah jantung serta kerosakan buah pinggang. Sejumlah aset berkaitan 1MDB bernilai 14.6 juta telah berjaya dipulihkan dan dikembalikan kepada kerajaan Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi kenyataan memaklumkan ia sekaligus menjadikan jumlah pemulihan aset 1MDB keseluruhan setakat ini adalah 70% daripada 42 bilion yang dipercayai telah diselewengkan. Katanya, peratusan ini mencatatkan kadar pemulihan yang sangat tinggi berbanding dengan kadar pemulihan aset global hasil daripada usaha bersepadu antara agensi penguatkuasaan dan kolaborasi antarabangsa. Justru kejayaan pemulihan aset berkenaan membuktikan keupayaan serta komitmen berterusan SPRM dalam membawa pulang aset yang diseleweng. Ia juga mencerminkan keberkesanan kerjasama antara SPRM dan Commercial Affairs Department CAD Singapura dalam memerangi rasuah serta penggubahan wang haram. SPRM akan terus komited dalam usaha mendapatkan semula aset negara yang diseleweng serta bekerjasama dengan pihak berkuasa antarabangsa dalam menangani kes-kes berkaitan rasuah dan jenayah kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak pengurusan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk membentangkan cadangan penambahbaikan bagi mempertingkatkan kadar pembayaran balik tanpa membebankan peminjam selepas Aidilfitri ini. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau meneliti isu kadar pembayaran balik PTPTN yang masih rendah dan menyedari kepentingan memastikan kelestarian dana itu agar generasi akan datang terus mendapat manfaatnya. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mempengerusikan mesyuarat bersama pimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk meneliti perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Katanya, antara isu utama dibincangkan ialah persiapan generasi masa depan dalam menerokai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dengan tumpuan kepada industri semikonduktor yang kian berkembang pesat. Perdana Menteri turut menghadiri program Ihya Ramadan anjuran KPT dan mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi serta warga kementerian berkenaan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.